Apa yang smartwatch boleh buat, ini pun boleh buat. Full lama. So, siapa tak kenal dengan brand Infinix kan? Selalunya kan Infinix kan berkeluar phone yang yang ada ciri-ciri gaming kan. But untuk kali ni aku nak unboxing benda yang lagi rare. Ini Infinix AI Ring. So korang bayangkan, Infinix dia keluarkan cincin, but ada AI, macam mana tu? So basically macam ni lah kotak dia. Infinix AI Ring. Ini dekat depan, tepi kosong. Lepas tu belakang adalah dia punya maklumat dia. So basically untuk kali ni aku dapat warna emas. Tapi tak tahulah macam mana rupa dia. Jom aku nak bawa korang unboxing sama-sama kan. Kita buat live punya. So dekat dalam macam ni, kotak dia kecil je. So kalau tak silap aku lah, Infinix AI Ring ni harga dia dalam 499. So dia taklah mahal sangat macam brand kompetitor. So macam ni lah nampak. Dahsyat weh. Dia punya kotak dia pun macam kotak tu lah, macam kotak yang waktu kita beli cincin, tapi besar sikit lah. So before aku nak unboxing yang ni, kita tengok dia bagi apa dekat sini. Okay, kita ada, aku rasa aku dapat merasakan dalam ni ada manual, which is memang betul manual. Nope, nobody gonna read that. And then kita ada okay, ni kabel charger. So aku rasa itu kabel untuk charge smart ring punya casing. And macam ni lah rupa dia. Nampak kecil je. So as a comparison, aku nak tunjuk kat korang beza apa, macam mana beza dia punya size dia dengan aku yang tapak tangan. Nampak dia besar, macam besar wireless earbuds punya casing je. So dekat belakang kita ada macam apa ni? Okay, lubang charge. Ni tepi, dia reflektif. And buka dia macam ni. Aku ingat warna hitam. Buka macam ni, nampak? Comel, kecil gila. Tengok dia magnet. Macam tu. Okay. So aku rasa kena install another third party apps untuk activate ring ni and nak sync actually. So macam ni lah rupa dia, nampak? Infinix AI Ring. So basically macam kalau korang malas nak pakai smartwatch kan, so korang boleh pakai ni juga. Sebab tak silap aku, apa yang smartwatch boleh buat, ini pun boleh buat. Dari segi nak check korang punya heart rate, nak check tidur, lepas tu nak bersukan, semua dia akan muncul dalam data dekat dalam phone. But yang tu aku akan release another next video lah. Sebab ini more to first impression. And aku ambil size 8 tak silap. So korang boleh tengok lah. Normally jari pakai dekat jari telunjuk macam ni. Macam tu lah. Ikut lah korang nak pakai kat jari mana. But nice macam aku harap aku dapat warna lain lah. Sebab nanti orang confuse juga kan, aku pakai emas kan. Tapi warna ni dia lebih pada brown lah. But ini hanya warna aja. Tapi itulah, mungkin aku akan spray hitam kot lepas ni. Sebab nanti orang ingat aku pakai emas pula kan. Laki-laki mana boleh pakai emas. So basically itulah. Okay, jom aku baca dia punya spek dia pula kan. So bila sekali charge ni, dia boleh tahan sampai 7 hari. Bila full charge ni kan, charge. Lepas tu bila untuk full charge 1 jam setengah, 1.5 hours. And then dia ada accelerometer. Macam biasalah, accelerometer tu lah untuk mendetect dia punya movement, pergerakan. And dia ada RAM. Dekat dalam spek dia tulis dia ada RAM 512 KB plus 104 KB. Aku pun tak tahu apa benda tu. And dia pakai Bluetooth 5.2 and dia waterproof. Of course, boleh bawa mandi, boleh bawa nak ambil wuduk ke, boleh, no problem. And then dia punya battery case dia 250 mAh. Dia punya capacity dia. And dia punya berat dia 3.3 gram. Memang sangat ringan. Aku rasa memang ringan betul. Even lagi ringan dari korang pakai cincin besi ke cincin silver ke, lagi ringan. Dia macam ringan, dia macam ringan plastik. But material dia nampak lah, dia tak macam plastik, tapi bila korang angkat macam plastik sikit material dia. And material dia buat dari stainless steel. So dia tak karat.
Untuk Infinix dia ada dua color, warna hitam dengan warna gold. Tapi unit yang aku dapat ni warna gold. So macam biasa, jangan lupa stay tune for full review. Mungkin aku akan release untuk bila aku dah pakai beberapa hari, aku akan release untuk next video. So kalau korang ada soalan nak tanya lagi, apa kata korang komen dekat bahagian bawah. Macam